Ciu, 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 ciu. Piu, piu, piu. Bong. Adik, tengah buat apa tu? Mainan kawan tak hidup tu ke? Adik, pergilah cari kawan yang real. Kakak, ni bukan cardboard biasa tau. Cardboard ni, adik boleh bercakap, boleh bermain dengan dia. Mak cakap, kita kena berimajinasi. Kawan-kawan lain sibuk main gadget je. Itu bukan main. Betul. Cikgu kakak kata kanak-kanak macam kita ada hak untuk bermain. Tadi di sekolah, kakak belajar tentang hak kanak-kanak. Oh, kita ada hak untuk makan coklat tak kakak? Ish, melawak pula. Cikgu kata hak kanak-kanak ni semuanya ditulis dalam konvensyen mengenai hak kanak-kanak. Ha? Convention? Apa tu kakak? Konvensyen mengenai hak kanak-kanak. Ada 54 artikel semuanya. Tapi 4 prinsip asas penting ialah kanak-kanak ada hak untuk tidak dibeza-bezakan, hak untuk hidup dan membesar dengan sihat, hak untuk bersuara, beri pendapat dan hak untuk orang dewasa fikir tentang apa yang terbaik untuk kita. Wah, orang dewasa kena fikir tentang kita ya? Lagi? Kita juga ada hak kepada makanan, air bersih, tempat tinggal dan pelajaran. Tapi sedih tau, ramai lagi kanak-kanak luar sana yang tak dapat hak ni. Contohnya kawan kakak Jenny. Tiap hari terpaksa jalan jauh pergi sekolah. Kenapa dia tak naik bas je? Jenny tinggal di kawasan pedalaman. Jalan raya tak ada, pengangkutan awam pun tak ada. Nak masuk kelas online pun tak boleh masa pandemik sebab tak ada handphone dan internet. Dia telah dinafikan hak untuk belajar. Kesian Jenny. Kakak-kakak, ada tak cikgu kakak cakap kita ada hak untuk ada kawan cardboard? Adik tak sukalah asyik kena ejek. Adik kena ejek ke? Ejek-mengejek ni tak elok. Kanak-kanak perlu dihormati dan dilindungi daripada dibuli atau didera. Adik kena beritahu cikgu atau mak ayah. Tak naklah, takut nanti cikgu marah. Adik tak boleh takut. Sepatutnya sekolah jadi tempat untuk kita rasa selamat. Cikgu kena jadikan sekolah tempat yang selamat dan seronok. Betul. Apa yang kakak cakap ni penting. Adik kena beritahu kawan-kawan dan cikgu. Adik tak nak kena buli. Bagus adik. Kita semua kena banyak bercakap lagi pasal hak kanak-kanak ni. Okey, jom masuk makan. Kakak lapar ni. Jom, makan tu hak kita. Jom.